Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pasukan TKRS SK Seringit. Hari ini kami ingin menyampaikan tentang pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapatkan rawatan lanjut. Ini adalah peti pertolongan cemas. Hari ini saya akan memperkenalkan 5 alatan dari peti pertolongan cemas. Sarung tangan digunakan untuk melindungi mangsa daripada jangkitan. Kasar steril digunakan untuk menutup luka. Pembalut gulung digunakan untuk membalut luka. Antiseptik digunakan untuk mencuci luka. Dan kain anduh digunakan untuk menyokong anggota yang cedera. Terima kasih. Demonstrasi mangsa mengalami luka di telapak tangan. Saya akan mencuci luka menggunakan antiseptik. Saya akan menutup luka menggunakan kasar steril. Saya akan membalut luka ini menggunakan pembalut gulung. Saya akan menutup luka ini menggunakan kain anduh bagi mengurangkan pergerakan di telapak tangan. Rawatan selesai. Demonstrasi. Mangsa mengalami luka di bahagian dahi. Saya menekan luka supaya menghentikan pendarahan. Setelah pendarahan terkawal, saya meletakkan kasar steril di bahagian luka. Selepas itu, saya menggunakan kain anduh untuk membalut kepala. Rawatan selesai. Demonstrasi mangsa disaki mengalami patah pada lengan. Saya menggunakan kain anduh untuk menyokong lengan yang patah. Kemas ikatan. Rawatan selesai. Sekian. Terima kasih.